Okay guys, hari ni hari ketiga Abang Jeb dekat Jogja. So Abang Jeb hari ni pening sikit kat Jogja ni. Jom kita tengok hari ketiga kita buat apa. Abang Jeb nak pergi makan dulu. Yang pening apa guys, waktu Malaysia dengan waktu Jogja ni Abang Jeb pening sikit. Semalam awal 1 jam untuk Abang Jeb solat subuh. Hari ni Abang Jeb dah nak habis solat subuh baru bangun 6.04. Okay, so pagi ni Abang Jeb nak sarapan lah. Ramai dia orang dah sarapan lah. Geng-geng semua dah sarapan. So hari ni Abang Jeb nak try nasi gudeg. So tengok Public Gold punya tim dah makan dah. Ada 420 lebih ke 430 lebih Public Gold punya tim yang pergi Jogja kali ni. Abang Jeb ambil bubur kacang lah. Tapi di sini dia santan kurang. Abang Jeb nak recommend kalau korang datang yang Jogja Indonesia, cari ni gudeg. Dia nasi macam kalau Malaysia nasi lemak lah. Macam nasi lemak Malaysia. Tapi nasi dia tak lemak. Lauk-lauk ni korang ambil je. Lepas tu letak dia punya sambal. Padu guys. Padu. Memang recommended. Okay, selesai makan sarapan pagi. So Abang Jeb ada lebih kurang 10 minit lagi. Hari ni Abang Jeb ada aktiviti nak pergi Gunung Merapi guys. So ada 10 minit lagi. Tengok aktiviti apa yang Abang Jeb buat hari ni. Jom. Kita nak layan jeep hari ni. So kita nak naik Gunung Merapi. Okey, selesai. Kat atas tadi kita ambil gambar ramai-ramai. So kita nak turun balik dekat jeep dekat bawah. So alhamdulillah dengan Public Gold kita dapat kerajaan percutian percuma, kongsikan kebaikan dan pengalaman kita sebagai penyimpan emas, dan kita upgrade diri kita menjadi dealer supaya kita boleh berkongsikan kebaikan. Seramai 430 orang lebih ditaja untuk percutian percuma. Next nanti mungkin 5 ke 600 juga. Siapa-siapa yang nak upgrade jadi dealer, nak mendapat kejayaan dan pengalaman yang sama bercuti tajaan Public Gold secara percuma, so cari saya dekat Stonehenge. So ni pengalaman kita hari ni lepas naik Gunung Merapi. Biasa tengok dalam TV je ni cerita macam ni kan. Stonehenge ni, Stonehenge betul ke sebut ni? Okey. Kepala tak masuk kepala. Ada apa? Okey, lepas tu naik atas ke apa? Tak apa. Okey, 1 2 3 keluar kepala. 1 2 3. Okey, before punya tempat makan. Dah penat main jeep. Apa nama tempat ni? Lapar. Okey, sampai di Bakpia Patok. Macam-macam kuih ya. Oh, ramai. Macam-macam jajan. Ya, musallanya open ya. Ya gini. Kalau Umi yang pergi memang tak boleh join lah. Turun naik tangga, turun naik bukit. Ni dah naik bukit dah ni. Makcik-makcik, mak-mak ni tercungap-cungap masing-masing. Yang terduduk-duduk, tercungap-cungap mengah. Nak ambil gambar situ. Tepi bukit. Ya. Di atas bukit. Oh, tinggi lah bukitnya. Di bawah sana muka masing-masing hitam. Kabus. Sebab Gunung Merapi tu kata kabus kan. Sampai kemari ya. Okey, kita nak turun Pegar Pine Forest. So kita turun. Kita nak pergi Malioboro. Kena turun bawah tu. Kena turun pula. Turun okey lah. Tadi naik. Tak habis jalan ni Malioboro. Kalau malas nak jalan kaki, ada kuda, beca ada. Tapi diorang banyak pakai kuda lah. Tak tahu nak beli apa. Baju batik tu dalam tu, baju batik 4 pasang, jahitan sulam RM50 je. Murah lah, duit kita tengah besar kan. Nak berjalan sampai ujung sana, daripada separuh tak sampai ujung pun. Rasa macam nak naik kuda je. Malioboro. Diorang masih lagi shopping, melambat-lambat lagi kat dalam tu. Kalau tengok macam tempat kita, tengok akak ni kan macam orang Melayu je. Nak lintas kena hati-hati ni. Diorang punya trafik memang sibuk. 2-3 jam pun jalan sini memang tak habis lah. Oh, tak lalu. Memang melecet kaki jalan sini. Nampak muka letih. Memang daripada 8 pagi waktu sini lah. Waktu sini 8 pagi. Sekarang ni dekat sini 9.30. Nak dekat 14 jam. Penat.